Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ni. Alright guys, so dalam video kita kali ni kita nak tengok mengenai 5 keburukan SUV yang ada pada hari ini ataupun pada sesetengah orang. Pada setengah orang berbaloi ke untuk kita beli SUV ini? SUV atau nama sebenarnya adalah Sport Utility Vision. Ia merupakan sebagai sebuah kereta biasa yang digabungkan kepada kereta jenis utility untuk dipandu di atas jalan raya biasa dan kawasan yang tidak begitu rata. Ada jenis all-wheel drive, four-wheel drive dan two-wheel drive biasa. Objektif utama SUV ini dibina adalah sebagai tinggi daripada kereta biasa. Dalam video kita kali ini kita nak tengok kenapa SUV ini tidak berbaloi pada sesetengah orang. Hal ini merujuk jika korang cuma ada satu kereta sahaja. Siapa dekat sini pengguna SUV, korang janganlah fikir video ini untuk menjatuh-jatuhkan model SUV. Namun untuk kita semua tahu, terutama sekali yang baru nak memiliki SUV, yang mana baik ataupun sebaliknya. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita lihat keburukan apakah yang disenaraikan kali ini. Pertama, penggunaan minyak lebih tinggi ataupun fuel consumption yang lebih tinggi daripada kereta ekonomi biasa. Ramai orang ingat SUV ini jimat minyak, tetapi hakikatnya ianya lebih tinggi daripada kereta biasa jika korang pengguna kereta biasa yang sebelum ini ataupun kereta jenis ekonomi. Saya boleh katakan dekat sini walaupun sama liter ataupun sama cc, penggunaan minyak SUV ini lagi besar. Ini disebabkan oleh berat bodi serta enjin perlu bekerja lebih sedikit untuk memecu. Dekat sini pasti ada yang akan cakap Ativa pun jimat minyak walaupun SUV. Ya betul, Ativa memang sebuah SUV yang dibina sebagai sebuah SUV compact, tetapi ia cumalah sebuah produk Asia yang ditinggirkan dan dibina sebuah turbo dalam enjinnya. Selain itu, kebanyakan SUV menggunakan saiz tayar dan saiz sport rim yang besar, kebanyakannya lebih daripada 15 ataupun 16 ke atas. Hal ini menjadikan penggunaan fuel consumption pun agak tinggi. Tambahan pula yang menggunakan sistem 4-wheel drive ataupun all-wheel drive lagi kuat penggunaan bahan api. Dan satu lagi, keadaan bentuk bodi SUV pun memainkan peranan yang penting, ataupun bentuk bodi yang kurang aerodinamik memainkan peranan yang penting dalam penggunaan minyak. Jika selalu bawa dalam bandar, banyak berhenti, lagi kuat penggunaan bahan api. Jadinya sebelum beli SUV, jangan tengok rupa semata-mata, tetapi tengok saiz enjin dan penggunaan fuel consumption yang ditulis atas kertas. Kedua, kos penyelenggaraan lebih mahal ataupun kos servis lebih tinggi. Ramai orang terkejut selepas beli SUV kosnya lebih tinggi sedikit berbanding kereta sedang biasa ataupun kereta jenis hatchback. Kenapa pula boleh jadi begini? Ini disebabkan oleh SUV menggunakan tayar yang lebih besar dan lebih mahal. Itu yang pertama. Kedua, kuantiti minyak enjin dan minyak gearbox lagi banyak sedikit berbanding kereta biasa. Ketiga, sistem suspension pun berbeza daripada kereta biasa, menjadikan harganya lebih mahal. Keempat, jika model 4-wheel drive ataupun all-wheel drive, ada minyak transfer case di belakang ataupun AC belakang yang perlu diservis ataupun perlu ditukar minyak bila sampai masa. Kelima, untuk penggunaan brake pad pun biasanya SUV lebih cepat habis berbanding kereta biasa kerana berbeza berat bodi yang dibawa dari kereta biasa. Sebagai contoh, kereta biasa korang kena tukar brake pad dalam masa 12 bulan, tetapi untuk sebuah SUV korang kena tukar brake pad 9 bulan sahaja. Ini merupakan kos yang kita tanggung untuk memiliki sebuah SUV berbanding kereta biasa. Jadinya sebelum beli SUV, bukan setakat mampu bayar bulan-bulan, tetapi mampu juga untuk tanggung kos penyelenggaraan untuk jangka masa yang panjang. Seterusnya, ketiga, kurang sedap dipandu di kawasan selekuh ataupun kawasan sempit. Sebuah SUV memang sedap dipandu, terutama sekali yang menggunakan enjin besar ataupun liter besar. Namun bila ambil selekuh yang tajam serta jalan yang sempit, contohnya dalam bandar, badan SUV ini agak besar, menjadikan body roll agak kuat untuk diputar. Saiz besar pula menjadikan ianya kurang lincah dipandu di kawasan bandar. Sebab itulah ramai yang memilih kereta hatchback ataupun sedang bila dipandu di dalam bandar. Untuk kekurangan ini mungkin kita boleh merujuk jenis SUV 7 tempat duduk, contohnya seperti Nissan X-Trail, Toyota Frontier dan beberapa lagi yang lain. Siapa dekat sini pengguna SUV? Cuba korang komen dekat bawah pengalaman korang. Keempat, kekurangan untuk orang yang suka memandu seorangan. SUV memang pilihan yang tepat, tetapi jika setiap hari korang
korang memandu hampir seorangan, ia antara bukan pilihan yang terbaik. Ini kerana penggunaan minyaknya lebih besar. Kedua, saiz besar menjadikan ianya susah nak masuk kawasan sempit. Jika hampir setiap hari korang pandu SUV di tempat yang sempit sebegini, ianya boleh menjadi satu tekanan. Ketiga, ruang yang luas dalam kabin tidak digunakan. Jika setiap hari korang berseorangan, korang cuma angkut seat untuk ke mana-mana sahaja. Jadinya untuk isu ini kereta hatchback dan kereta sedang lagi berbaloi. Lebih tepat lagi, kos penyelenggaraan pun jadi lebih rendah. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Ia adalah tidak sesuai untuk warga emas. Ada yang merasa kedudukan tempat susah untuk naik turun kerana kedudukan kereta dan jalan agak tinggi. Dan satu lagi ataupun fakta tambahan, kebanyakan SUV yang dibina pada hari ini kebanyakannya tidak sesuai untuk off-road. Ianya cumalah SUV crossover biasa yang dibina atas jalan raya biasa untuk lebih keselesaan. Namun korang kena ingat dekat sini, jika SUV itu ada ciri-ciri off-road yang ada pada SUV itu, ianya tidaklah seselesa ataupun sekomfort SUV crossover yang dibina pada hari ini. Untuk isu ini korang rasa macam mana? Betul ataupun tidak? Jumpa korang komen dekat bawah. Okay guys, so kesimpulan yang kita boleh ringkaskan dalam 5 keburukan SUV ini, SUV memang dibina sebagai sebuah kereta yang selesa, tetapi jika penggunaan kita hampir setiap hari bukan keperluan, better kereta biasa lagi berbaloi. Ingat, apa yang kita bayar lebih tidak bermakna untuk orang nampak kita lebih. Yang paling penting, tepuk dada, tanya steering apa yang kita nak pada setiap kereta. Alright guys, so saya rasa sampai di sini sajalah video kita untuk kali ini. Sehingga kan kita berjumpa lagi. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.